Okay, ada tak rumah bawah market value tapi saya nak freehold? Ada satu unit. Sama tu. Umi di sini. Hari di berada di Paya Rumput. Dia ada satu townhouse unit atas, tapi yang paling best ni adalah owner jual bawah market value, dan yang paling penting unit ni adalah freehold. Jom kita tour dalam rumah. Untuk anda yang sedang mencari rumah pertama atau nak tambah unit pelaburan, inilah peluang anda. Unit kali ini adalah townhouse tingkat atas di Taman Paya Rumput Perdana. Harga cuma RM170,000 saja, bawah market value tau. Unit ini mempunyai pegangan bebas dan load Bumi Putra. Saiz rumah adalah 22 x 40 kaki persegi, ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Bilik semua luas-luas belaka, tak payah berebut ruang. Master bedroom siap ada tandas sendiri, boleh bersiap dengan aman. Lagi 2 bilik kongsi tandas kat luar, senang untuk anak-anak atau tetamu. Nak letak katil queen, almari, meja belajar pun muat. Memang sesuai sangat untuk keluarga besar atau yang nak ruang lebih. Tuan-tuan perempuan jangan risau, lokasi unit ini sangat strategik. Unit ini dekat dengan SMK dan SK Paya Rumput, Tesco Chen, 99 Speedmart, masjid dan surau, dan mempunyai akses mudah ke lebuh raya MMJ dan lebuh SPA. Tol air keruh cuma 20 minit saja. Dapur yang luas ini membolehkan you all memasang kitchen cabinet dengan mudah. Ada juga ruang khusus untuk sirai baju, menjadikan setiap aktiviti harian lebih selesa dan teratur. Rumah ini dilengkapi balkoni yang selesa dan siap dengan grill. Jadi, you all boleh enjoy udara segar dengan tenang dan selamat. Awalnya ku cuba-cubain, tapi ku ketagihan. Guys, so macam mana? Berminat tak dengan unit ni? Kalau berminat cepat-cepat tak tekan link bio di. So kita berjumpa di next destinasi. Bye-bye! Okay, let's go.